Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak kupas dan fahami satu topik yang memang wajib untuk kita semua sebagai pendidik. Dalam sesi penerangan kita pada kali ini, kita nak tengok macam mana nak ubah suasana kelas anda jadi jauh lebih meriah dan berkesan. Kita akan menyelami alat dan bahan pengajaran literasi, apa konsepnya dan macam mana nak aplikasikan. Kalau anda nak pastikan anak murid bukan sekadar dengar, tapi betul-betul faham dan rasa teruja nak belajar, anda memang berada di tempat yang betul. Okey, jom kita tengok peta laluan untuk sesi penerangan kita hari ni. Kita akan pergi satu persatu. Bermula dengan asas literasi bilik darjah, kemudian kuasa bahan pengajaran, 4 alat utama guru, aplikasi dalam dunia sebenar dan akhir sekali, strategi memilih bahan yang tepat. Bahagian pertama, asas literasi bilik darjah. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita setkan asas dia dulu. Jadi, bila kita sebut pasal bahan pengajaran literasi ni, apa sebenarnya benda tu? Mudah je. Ia merujuk kepada apa-apa jenis bahan, tak kisahlah objek fizikal yang kita boleh pegang, ataupun digital kat skrin yang kita guna sebagai guru untuk bantu murid asah kemahiran baca, tulis, dengar dan faham bahasa. Pendek kata, ini semua adalah alat bantu mengajar anda yang paling versatile. Ia ibarat jambatan yang sambungkan maklumat dengan otak dorang. Bahagian 2. Kuasa bahan pengajaran. Kenapa bahan-bahan ini penting sangat dan kenapa ia boleh merubah motivasi pelajar? Sebab utamanya, ini adalah game changer untuk kelas anda. Bayangkan, dengan bahan yang betul, kita mengubah suasana kelas daripada murid yang sekadar dengar secara pasif kepada penyertaan yang sangat aktif. Tiba-tiba, pemahaman dorang jadi lebih jelas, motivasi nak belajar melonjak dan kelas automatik jadi interaktif. Dorang sendiri akan rasa nak angkat tangan dan libatkan diri. Masuk ke bahagian 3, 4 alat utama guru. Mari kita buka toolkit pengajaran kita dan kenal pasti apa senjata yang kita ada. Slide ni tunjukkan senarai alat kita sepintas lalu. Secara amnya, ada 4 kategori utama yang menyokong cara belajar yang berbeza-beza dalam kelas. Kita ada bahan autentik, teks, grafik dan digital. 4-4 ni ada peranan unik masing-masing. Bahagian 4, aplikasi dalam dunia sebenar. Sekarang, teori dah tahu. Macam mana kita nak praktikkan semua ini dalam real class? Mula-mula, mari kita tengok perbezaan antara bahan autentik dan bahan teks. Bahan autentik ni merujuk kepada benda-benda dari dunia harian kita, macam surat khabar, poster atau menu makanan. Ia tunjukkan macam mana bahasa tu beroperasi kat luar sana. Sebaliknya, bahan teks pula lebih kepada struktur bertulis, macam buku cerita atau petikan artikel, yang memang kita reka khas untuk latih kemahiran membaca yang mendalam. Cuba bayangkan anda bawa naskah surat khabar real masuk kelas. Serta-merta anda dah bawa realiti ke depan mata dorang. Anda suruh dorang cari tajuk berita dan bincang apa isi utamanya. Cara ni sangat berkesan sebab dorang terus nampak yang bahasa ni hidup, bukan sekadar teori dalam buku teks semata-mata. Tapi jangan pandang rendah pada bahan teks tradisional. Anda bagi satu petikan cerita pendek dan minta murid jawab soalan kefahaman. Nampak simple kan? Tapi percayalah, ini masih antara taktik paling berkesan untuk paksa dorang baca betul-betul, perah otak dan secara tak langsung melatih kemahiran berfikir secara kritis. Beralih kepada belajar yang jenis visual, bahan grafik adalah jawapannya. Kalau nak tarik perhatian murid dengan pantas, guna gambar, carta atau peta minda. Info yang susah dan berselerak tu, bila kita jadikan ia visual, terus nampak mudah gila untuk difahami. Contohnya, anda boleh buat 2 langkah yang sangat mudah ni. Pertama, tunjuk satu gambar situasi, katakanlah orang ramai di taman rekreasi. Kemudian, minta murid bina ayat berdasarkan apa yang diorang nampak. Image statik tadi dah berubah jadi latihan membina ayat yang meriah. Visual tu sendiri yang akan tolong trigger idea dan kreativiti dorang tanpa perlu kita paksa-paksa. Seterusnya, wajib ada untuk abad ke-21, bahan digital. Sekarang ni, semua benda tentang teknologi, video, slide, apps interaktif. Murid zaman sekarang ni, diorang memang membesar dengan skrin. Jadi, bila kita bawa elemen digital ni masuk kelas, ia garanti menaikkan mood dan level keterujaan diorang. Macam mana nak guna? Okey, cuba anda tayang satu video animasi cerita pendek kat kelas. Audio yang sedap, visual yang gerak-gerak tu akan buat dorang fokus 100%. Lepas habis tayang, barulah kita bincang pasal plot cerita. Secara halus, kita gabungkan hiburan dengan pemahaman kognitif tahap tinggi. Menarik kan? Hampir ke penghujung. Bahagian 5, strategi memilih bahan tepat. Sebagai pendidik, ini golden rule kita. Bila nak pilih dan sediakan bahan tu, pastikan anda patuh pada prinsip. Tema bersesuaian, jangan ubah ayat saya bagi nak lengkap.
Mengekalkan kesesuaian dan tidak mengubah struktur asal ayat demi menyampaikan info yang utuh adalah perkara yang sama sekali tidak boleh dikompromi jika kita nak capai matlamat pemahaman murid. Jadi, kita dah kaji semuanya hari ini. Daripada keratan akhbar hinggalah ke video animasi. Persoalannya, bila anda semak balik perancangan mengajar untuk hari esok, alat majlis mana satu yang anda nak pilih untuk ubah suasana kelas anda 360 darjah. Fikir-fikirkanlah. Selamat bereksperimen dengan kelas anda dan terima kasih sebab setia bersama saya dalam sesi penerangan ni.